Jurhom, Puak Jurhom ni dia 200 tahun tu, dua abad tu, lepas tu ditawan oleh Puak Khuza'ah. Puak Khuza'ah ni sebelum Puak Jurhom ni kalah, Puak Khuza'ah dengan Puak Khuza'ah ni, Puak Jurhom dia tutup perigi air Zam-Zam tu. Jadi dalam tempoh tu orang datang ke Mekah dia tak dapat air Zam-Zam. Tapi ditemui balik semula oleh Abdul Muttalib. Datuk Nabi dia suka duduk dekat tepi perigi dekat tepi Kaabah tu. Dia suka duduk, dia ada kursi panjang. Satu hari dia bermimpi, dia dengar satu suara, bangunlah. Lepas tu dia bangun, dia tengok suara tu hilang. Esok tu dia tertidur lagi, galilah. Lepas tu hilang lagi suara tu. Kemudian last kali galilah di tempat burung mematuk. Dia pun panggil anak dia, tutup ni, gali kat tempat mematuk tu, dia temuikan mula air Zam-Zam tu. Dan juga khazanah yang disimpan oleh Puak Khuza'ah. Yang ini tentang yang tu tak banyak orang tahu tentang cerita tu, susah saya sampaikan. Okey, silakan. Yang ini boleh dibeli sebenarnya. Okey. Ini dapat sejarah kita punya ini.